Tahniah dan selamat datang kepada semua Amway Business Owner yang baharu. Anggaplah perkongsian ini sebagai playbook anda, panduan untuk kita bina perniagaan di atas landasan yang betul, profesional dan kukuh sejak dari hari pertama lagi. Jadi, persoalan utamanya, macam mana sebenarnya kita nak mula dengan betul? Macam mana kita nak pastikan setiap langkah yang kita ambil ni membina satu asas yang kuat untuk jangka masa panjang? Jom kita rungkai jawapannya sama-sama. Baiklah, kita mulakan. Asas kejayaan ni, ia bukan pasal jalan pintas tau. Tapi ia adalah tapak yang dibina atas prinsip dan etika yang dah terbukti. Inilah yang akan bezakan kita yang profesional dengan amateur. Dan kita terus lompat masuk ke prinsip nombor 1 yang paling fundamental untuk membina momentum anda. Prinsip pertama bunyinya, Zi Tong Zi Fa Mei Hui Bi Dao. Apa maksudnya? Maksudnya mudah je, kita kena ada inisiatif sendiri dan kita kena committed untuk datang ke setiap mesyuarat dan latihan. Bukan kalau rajin baru datang, tapi ini adalah disiplin seorang usahawan sejati. Kenapa prinsip ni penting sangat? Tengok perbandingan ni. Sebelah kiri, cara yang cekap. Bila 7 orang belajar serentak dalam satu sistem, wow, jimat masa, jimat tenaga semua orang. Ada sinergi. Tapi, tengok pula sebelah kanan, cara yang lambat. Awak belajar seorang-seorang, lepas tu kena pula ajar lagi 6 orang, satu persatu. Aset paling berharga kita, iaitu masa, habis macam tu je. Jadi, mesej utamanya kat sini ialah gunakan sistem. Belajar dalam satu pasukan akan buat anda dan tim anda berkembang jauh lebih laju dan efektif. Okey, seterusnya, prinsip nombor 2. Yang ini, pasal macam mana kita nak jaga jantung bisnes kita, iaitu kepercayaan. Macam mana? Melalui cara kita urus duit secara profesional. Prinsip kedua, 现金交易干脆利落. Maksudnya, amalkan transaksi tunai. Jelas dan selesaikan terus on the spot. Tak ada istilah hutang, tak ada bayaran tangguh-tangguh. Nampak tak beza dia? Transaksi tunai yang jelas, senang, cepat dan paling penting, ia bina kepercayaan. Sebaliknya, kalau kita bagi hutang atau asyik tunggu bayaran, kita bukan lagi usahawan. Kita dah jadi macam pengutip hutang. Benda ni serius memenatkan, boleh rosakkan hubungan baik dan buang masa kita. Ingat betul-betul peraturan ni. Urusan kewangan yang bersih dan jelas, itulah asas kepada kepercayaan dan kerjasama jangka panjang. Tak kiralah dengan pelanggan ke atau dengan rakan niaga kita. Baik, bila asas komitmen dan kewangan dah kukuh, jom kita tengok 2 prinsip terakhir. 2 prinsip ni akan buat operasi harian kita jadi jauh lebih cekap. Prinsip ketiga, ini pasal pengurusan masa dan logistik. Zi ji qu hua jue bu ilai. Maksudnya, kita amalkan untuk ambil barang kita sendiri dan jangan harapkan orang lain. Ajar diri kita dan pelanggan kita untuk berdikari. Pilihan kat sini sangat jelas. Cara yang efisien, ABO atau pelanggan ambil barang sendiri. Jadi, masa kita boleh fokus untuk bina perniagaan. Cara yang tak efisien, kita pula yang jadi runner, hantar barang sana-sini, masa berharga kita habis atas jalan raya, masa kita terlalu bernilai untuk itu kan? Dan prinsip keempat, yang ini mungkin paling penting bila kita rasa tersekat atau hadapi cabaran. Lian luo ling xiu, chu ho jinan. Anggap je ni macam talian hayat anda. Maksudnya, hubungi leader anda secara proaktif untuk selesaikan masalah dan hilangkan apa-apa yang tak jelas. Jangan tunggu sampai masalah tu jadi besar. Leader anda tu, sistem sokongan anda, coach anda. Percayalah, mereka nak sangat tengok anda berjaya. Jadi, gunakan pengalaman mereka untuk anda pecut lebih laju. Hebat! Sekarang kita dah faham keempat-empat prinsip asas ni. Tapi, bahagian paling penting sekarang, macam mana kita nak jadikan semua ni satu kenyataan dalam minggu pertama kita? Okey, ini rumusan dia. 3 tabiat yang akan membezakan anda. 1. Jadi pelajar yang committed, datang setiap sesi. 2. Jadi usahawan yang ada integriti, amalkan 100% transaksi tunai. Dan 3. Jadi proaktif, biar kita yang cari leader, bukan leader yang cari kita. Ini dia, cabaran untuk minggu pertama anda. 3 langkah yang sangat-sangat mudah.
Nombor 1, semak jadual dan terus log sesi latihan seterusnya dalam kalender telefon anda. Nombor 2, bila berurusan dengan pelanggan pertama anda, cakap dengan yakin tapi mesra untuk mudahkan urusan kita semua transaksi secara tunai ya. Dan nombor 3, hari ini juga hantar satu soalan atau update ringkas pada leader anda. Mulakan tabiat ni sekarang. 4 prinsip ni, ia bukan sekadar peraturan tau. Ia adalah sistem operasi untuk kejayaan anda. Bila kita bina bisnes atas tapak yang kukuh, insya-Allah kita akan bina perniagaan yang tahan lama. Dan sebagai peringatannya, keputusan setiap individu adalah berbeza. Pendapatan anda bergantung sepenuhnya pada usaha, kemahiran dan keadaan pasaran. Tiada jaminan pendapatan. Selamat maju jaya!